God, it's a first day going to Bali. It's already 5 a.m. Wake up, man! It's already 5 a.m. Hey, wake up! Wah, ringan betul ni. Amri, bangun. Shower. Okay? Bali, let's go, man! Let's go, man! Bangun. Lewat gila. Sumpah lewat. Oi, bangun, oi. Now we waiting for Grab. Now we arrive at KLIA 1. James. Mana? James. Cik. Aku daripada 5.5 kat sini. Korang mana? Aku tinggal pasport dia. Sumpah tinggal pasport. Tak ada. Masa Aku buang tinggal lah. depan tu. Sorry baby L, your mom jahat. Dah bawa. Mata saya dah bengkak dah. Tu that's why saya kena pakai spek. Oh, saya BBL. Aku hidung yang bengkak. Ai, kau ni? Tak boleh bernafas. Belum masuk aircon lagi. Alah. Morning brother. Morning. Bengkak orang mata kau. Memang lah. Kau mahu tahu kah? Kau mahu tahu kah yang bestnya? Kenapa aku rara? Aku tertidur tanpa packing barang. 5.30 aku bangun gara-gara kau call baru packing barang. Jadi kan barang yang aku beli semalam, dom. Tutup, aku tak tahu apa aku bawa. Yang pasti kasut 4. Aku Yang Papi Aku pula. jempat kasut. Aku pula tadi nak gerak sebelum pukul 5.30 nak gerak sini. Tiba-tiba IC hilang. Boleh ke no? Kau limpas ni. Aku pergi buat report polis terus. Bala ada surat. aku pula Amri Punca. Aku tak kisah tau pasal IC dia. Aku kisah pasal 1 juta dia tu. 1 juta apa? Sekarang duit dia paling sikit ni sekarang ni. Kau dah janji dengan aku kan nak bagi 4,000 kan. Siapa nak duit? Siapa nak duit? Banyak duit mana? Duit aku tukar 1,000. So sekarang ni flight delay tau. So delay sejam pukul 10. So kita akan sampai pukul 1 dekat Bali. Bukan pukul 12 lah. Bukan. So kita makan dulu lah. Makan dulu. Fira mana Fira? Oh, ada. Aku dah bawa G-string aku color neon. Aku akan menyala di sana. Menyala baliku. Roaming. Kita buat TikTok jap. TikTok awal jap. Ini TikTok first kali kita buat. So Arik kena jadi videographer untuk TikTok jap. Terima kasih. Dah tahu lah. Sudahlah Rip. Kau tengok Buka. kan? Tiada orang Kau buat diam. tengok kalau Kau balik-balik diam. muka kamu. Diam dulu. Kau tengok. Tiap kali flight pergi pergi mana-mana. Kenapa? Beli. Beli. Kau tengok habis. Kau tengok habis. Kau tengok habis. Kau tahu tak kenapa Habib mau beli tu? No. Tengok sampai pakai dulu. Kita sama. Dia nak ni lah. Dia tu tunjuk-tunjuk. FOMO. Yang penting Aku apa? pakai baju begini dia pakai juga. Yang penting apa? Yang penting Jangan tolak tak hormat pasangan dah berkahwin. Macam ni lah. Sini. Kau boleh buat tak? Habis suruh kahwin kan? Habis suruh kahwin? Dah. Ha? Kena kahwin dengan siapa? sekarang mana G? Kita dah tahu mana G. Tu. Orang nak lalu tu. Tu G. Ai. Kan? Ha? Tu G. Apa teh? G. Boss. G. Geng G bro.
Adik takut macam mana kalau kita nak pergi seorang sebab tukar-tukar gate. Senang je. Tengok TV banyak. Banyak tanya. Itu je lah. Kalau tak, kau tak tekan dengan rap. Perkacak kau. Ku bukan satu-satunya kumbang malam itu. Ni konten Aben. Guys, jangan lupa tau. YT ke dekat Instagram? YT. Oh. Mesti orang edit part. Orang edit aku part ni. Okay. Okay guys, so sekarang kita tengah nak check immigration. So masing-masing tengah buka gelang. Imigrasi. Lantak buat apa? Imigrasi lah. So guys, bagi kita orang check dulu. Dapat 4 warna je. Kejap lagi kalau harga tu dah turun 59, awak dapat 4. Korang tengok terus Dia beg dapat kuning gaya tau. Sebab stok tak banyak ni. Kalau korang akan dapat nampak je harga 59 terus ambil. Biasa orang lain beli 69. OD306 bound to Denpasar, Bali is now ready for boarding. Now we would like to invite all remaining passengers to board the aircraft. On behalf of YTA, we wish you pleasant flight. Sekarang kami ingin menjemput ke semua penumpang untuk menaiki pesawat melalui pintu D. Nah, berapa sen nah? Berapa? Alhamdulillah. Ada sen? Ada. Weh, satu bas ni 4,000 orang naik. Nasi tepi tingkap. Aduh, add on lah. Direct flight, tak apa. Korang, sumpah ni saya tak tipu. Kejap lagi harga dah jadi 69 balik. Tak payahlah dekat-dekat. Tepi-tepi aku Mana ni? Alif nampak macam zaman-zaman short film dulu. Dan memang Yolah Bing. Takkan merah mukanya tu. Orang trade kecam dia. Apa dalam flight? Dalam flight aku pun. Oh, nak jangan. Untuk tidur guys. Business class. Apa dah kari? Kita duduk mana ni? Bali. Kita sampai Bali guys. Sekarang sudah kita berada di Denpasar. Aku mau cari di mana pasar tuh? Denpasar bilang di sini. Pasar Den. Dan pasar. Pengambilan bagasi. Imigrasi, Pak. Bagasi. Oh, bagasi. Orang. Kita dah lepas kan? Kita dah lepas. Alah, dia orang ni lambat. Beli. Kalau kamu orang Indonesia bisa nengok aja, nggak bisa beli. Hey, I want to lalu. Aku tak tahu bahasa English lalu. Yes. What lalu in English? Dia orang ganggu saya buat live. Ni belakang Ayus. Ganggu Ina buat live. Ni Bukan satu marah kod 59. Awak dapat semua kod. Semua kod 59. Semua kod. Sekejap. bahasa Indonesia. Nah, muka penjenayah rayang. Pergi Bali net mau healing nah penjenayah. Woi, nak penjenayah diburu ini datang ke sini. Itulah kau. Banyak gila dia tanya. Semua dia tanya. Memang ambil. Now we going to Bebek. Itu nak dia punya signboard. Ada signboard. Kaca woi. Wukong. Ini monyet putih. Oh monyet. Kenapa dia bejak? Kalau ni dia bejak kuda. Sekejap kuda. Kalau Oh, ini yang Ni pahlawan. pendawai besi apa? Dawai besi urat tulang. Monodo. Kau yang urat. Urat.
warung tepi tebing. Kita makan sebelum kita check in villa. Man, daus makan. Menggigit dia tangan. Ini sedap nih kalau siapa-siapa yang ada kurap kan. Rendang situ kurap nih. Dia gigit. So kita orang order tadi ikan Kuromi. goreng. Ikan kuromi guys. Ikan ni- Lara pula. Aduh. Rindu lah tu. Alah. Aina cakap ikan kuromi. Ikan kuromi Guromi. Kuromi. Itu kau rasa jeruk. Limau. Macam limau yang limau manis tu. Apa nama dia? Oh, limau oren tu. Mandarin orange. Bukan limau mandarin. Yang ini yang lokal tanam. Yang lokal ya, yang lokal. Apa tu limau apa? Jeruk. Jeruk. Bukan jeruk, kenapa ni? Ada nama limau tu. Ini nipis. Limau Cina. Bukan, ini limau nipis. Ini limau nipis. Ini limau purut. Bukan limau kasturi. Mana-mana lah. Ada Limau limau. We're done, bro. We're done eat at warung tepi tebing. Let's go. Now we're going to villa. We want to do the task first, and we change the clothes, and after that we're going out to fill the fuel. Let's go. Okay, so kita dah sampai dekat kita punya villa. So kita tengok laluan dia. Laluan. Sabar ni. Wow, man. Man. Oh my god, this is Wicovia. Ini kalau aku buat rumah sebiji. Yang jom buat rumah macam ni yang kan. No. Rumah macam ni. Buat rumah gini. Kena telefon. Kelantan dulu. Kena telefon bini kan nak cari. This is what we call Saya dah letak benda, saya dah pin. Siapa cepat dia dapat. Okay guys, sekarang ni pukul 9.31 minit. Kita keluar nak cari makan, geng. Dekat Jukut Paku Nyok Kuning Ubud. Dekat night market. Okay guys, so kita dah decide. Kita tak pergi Jimbaran, kita pergi Ubud Night Market. Jauh lah nak pergi. Sejam nak pergi Seminyak. Esok lah. Hai. Tahu. Mungkin 15 minit je tadi. Ini night market, kena faham. Oh, night market. Okay, baik. Jangan bawa motor ni, Honda dia bagus. Honda dia bagus, coy. Slow man. Dalam tak bawa. Begini kan pakai helmet sebenar? Okey,
sekarang ni kami isi minyak, tarik kami berlumba. Dan bestnya di sini banyak betul motor daripada kereta. Jadi kami isi minyak semua full tank. Tengok kakak ni, dia tahu kami A18. Nah, kami A18. So hari ni kami semua daripada AI team akan makan. Nanti lepas ni kalau kita ada pertandingan tarik tali, ada surat tali. Semur jengkol mungkin lagi kita pergi dah. Oh, sabah ke apa? Sedap dia. Macam dia? Sumpah sedap. Dia punya ubi ni first time saya Dia, makan. dia sama tak macam nasi kandar? Tak. Tak. Jauh beza. Ya, lain. Sedap. Morning everybody. Today kita nak ATV and then kita ada rafting. So macam biasa, saya beli dulu baju ni, tiba-tiba dia beli. So that's why kita Tidak, beli sama-sama. Beli sama-sama. Jangan tipu. tak ada saiz, tak ada saiz saya masa yang dia. Lepas tu dia pergi beli IOI pula. Okay, so saya beli dulu. It's okay. Budak gym wajib ada. Oh, syok aku dah. Ten 13 minutes. Kita masih di perjalanan, guys. Masih di perjalanan. Sekarang lalu lintas. Macet, lagi macet. Bagus. Ya. So guys, kita buat registration dulu sebelum. Tapi panas sudah. Menangis kau ni nanti. Mampu menangis dia ni. Dia pikir dia boleh di depan aku. Memang silap besar lah dia. Kasih nangis ni orang. Kita tengok. Kasih nangis ni orang. Mau gerak sudah. Gerak ke mana? Meluncur. Luncur. Mas, ini anunya. Kepalanya. Bungkus kepalanya, Mas. Kamu siapa? Kamu juga. Apa? Oh. Medan nih. Aku Medan Pride. Nah, kau okey nak? Mana ada apa-apa, tak ada footage. So maksudnya benda tu tak jadi. So guys, sudah selesai kita punya activity pertama kita untuk day 2. Tapi aku tahu kawan, kita punya videographer kurang ambil momen tadi. Aduh. Tapi kalau kamu mau tengok full momen, aku ada rekod tadi. Berbekalkan satu tangan bawa ATV. Di kontenmu. Di konten aku di YouTube AI Amri Zaidi. Bijak. Oke. Diorang dalam kepenatan nih. Jangan kita lengahkan masa. Kau kita tanya, lepas ni kita mau kemana? Okey, Be. Kita selesai sudah kita punya TV. Lepas ni Abe mau pergi mana lagi? Come on, Be, semangat sikit, Be. Semangat, Be. Come Come on, on, semangat come on. sikit. Gara-gara TV kah Be jadi macam gini nih? Dia paling belakang tahu tadi. Kita balik tadi. Kita pergi rafting. Let's go! Memang aku motor.
mbaknya bagi kita es jeruk. Welcome drink katanya. Gua suka banget es jeruk, guys. Sebelum kamera simpan. So, hari ni kita akan pindah tempat. Walaupun sini tak habis lagi, kita akan pergi ke Seminyak. Mungkin inikah kita nak makan guys sebelum kita berangkat ke tempat seterusnya. Dia bilang apa? Pokoknya enggak ada, gua gantung apa aja. Ais jeruk satu grill. Dulu senangkan diri, baru kita happy. Okay guys, so kita dah makan, dah kenyang, bebek pun dah habis, ikan keramai pun dah habis. So sekarang ni kita nak pergi homestay, villa dekat Seminyak pula. Jom, let's go. Didi tengok. Jangan tu. Jangan 200,000 lah. Ani. Tu. Beli basikal. Tak maulah aku. Itu motor Ali pe. Oh my god. Kita dah sampai ke villa kita yang seterusnya ni. Ni villa dekat Seminyak, dekat di airport dan dekat dengan kota. So, let's check in. Bagus. Satu ucapan. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, selamat sampai tujuan Malaysia. Bye-bye. Pak Agus akan famous di Malaysia. Dadah. Aku tak faham lah apa masalah si Amri ni. Pergi tak boleh nak lepas immigration, balik pun tak boleh lepas. Masalah lah, lepas ni kalau nak pergi mana-mana jangan bawa dia lah, menyusahkan. Oi. Bye-bye. Aduh. Kita dah sampai ni kat lain. Mana yang lain? Yang lain mana? Bagi tahu yang lain mana? Dah tahu. Aku dah tahu. Alah. Dah sampai ke lain, tak ada pula orangnya. Alah. Apa kita buat sini pun? Tak tahu. Kita yang kenapa di sini ni? Okeylah. Korang tengok. Kita orang aja kat sini. Yang lain tak tahu ke mana. So, itu sajalah trip mungkin. Trip kali ni, ya. Jumpa di next trip. Bye.